Seorang kaunselor program motivasi perkahwinan E-Hati Siti Zakma Rizal Bos mengaku bersalah kerana mendedahkan anggota badan hingga menyebabkan agama Islam dipandang hina September tahun lalu. Manakala dua lagi, Munirah Hisham Shah dan Bushra Muhammad Zaki minta dibicarakan atas pertuduhan sama di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam. Siti Zakma, 49 tahun yang menangis dan mengaku malu melakukan perbuatan itu dikenakan hukuman denda RM4,000 oleh Hakim Syari'i Dr. Zainal Abidin Kusmin. Dia yang kini tidak bekerja memberitahu mengalami masalah rumah tangga semasa melakukan kesalahan terbabit dalam sebuah dewan di Pusat Konvensyen di Shah Alam antara jam 8 malam hingga 12.30 malam pada 29 September 2024. Sementara itu, Munirah 37 tahun dan Bushra 41 tahun didakwa melakukan kesalahan berkenaan di lokasi serupa antara jam 2.30 hingga 6.30 petang pada 30 September 2024. Mahkamah membenarkan setiap tertuduh diikat jamin sebanyak RM3,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan sebutan semula kes pada 5 Mac tahun depan. Program E-Hati dikendalikan pasangan suami isteri menjadi perhatian selepas dikaitkan dengan unsur songsang bertentangan dengan syariat Islam.